Assalamualaikum dan selamat pagi. Ni sekarang kami dalam perjalanan untuk pergi menangkap udang. Udang kecil-kecil lah, udang paya. Untuk diberi makan ikan kami ya. Ikan betutu dengan ikan belida. Okey, ni kami berdua. On the way. Ni. Mem penikut. Okey, bye. Okey, untuk menangkap ikan bukan ikan, udang air tawar ni, kami gunakan dua teknik. Iaitu satu, pertama teknik bubu payung dan kedua teknik bubu biasa. Kita tengok nanti saya tunjukkan cara ni. Okey, ni bubu payung. Ada cara nak buka dia. Bubu payung ni kita letak umpan macam belacan boleh, roti boleh. Ni untuk tangkap udang Boleh letak apa ni, kelapa sawit pun boleh. Mana tahu ada ikan masuk. Okay, ni cara buka dia. Okay, senang je. Umpan roti, dalam letak kelapa sawit. Oh, inti. Okey. Okey, ni pasang bubu yang kedua ni. Ni bubu biasalah. Belit sikit. Okey. Jalan terus. Apakah okey, ni bubu lah. Tangkap udang air tawar. Sambil tunggu pasang bubu, kita mancing lah. Pasang bubu 2 jam ke 3 jam, nanti baru kita angkat balik. Okey. Ni bubu payung yang dipasang dalam air. Tapi ni air cetek lah. Okey. Ni joran, tu bubu payung. Paling tengah sikit. Mana tahu ada ikan masuk. Roti tu nampak terapung. Okey. Okey, saya rasa saya nak angkat yang ni dah. Sebab dia cetek sangat. Tengok berapa banyak dapat. Nak pindah tempat. Oh, banyak. Banyak. Ya Allah. Banyak. Banyak ni. Banyak sangat ni. Allah Akbar. Baru sekejap, 1 jam ni. Ya Allah. Tengok. Banyak betul. Baru sekejap, 1 jam je ni. Dah pun dia memang air cetek lah udang. Banyak ni. Okey. Banyak betul. Tengok ni. Tengah mancing rama-rama ni pula hinggap ni. Hinggap kat tangan saya ni. Kenapa lah kot. Tak nak pergi lah tu. Tahulah. Lama-lama ke kupu-kupu ke. Okey, ini kita nak tarik bubu payung. Yang kedua lah kita letak. Nak tahu ada rezeki. Tak apa lah. Udang. Ada udang aja.
Udang kecil-kecil. Udang kecil-kecil. Ikan tak ada. Udangnya. Tu ya udang. Okey. Tilapia seko ada. Tilapia seko dapat ekor merah. Boleh lenting pula. Okey, ni tarik bubu udang yang ketiga. Tengok. Tadi banyak juga dah. Lepas ni nak balik dah. Aku satu je. Oh. Wow. Udang. Udang sesaja. Oh. Okey. Okey, jangan lupa like and subscribe saya punya channel, walau di mana-mana pun channel saya. Okey. Ini hasilnya dah masuk. Ada hasil udang banyak. Pakai tilapia seko. Mancing tadi. Okey. Dah. Okey.